Bila mana dah jadi seorang isteri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika itu syurga dan nerakanya ialah di tangan suaminya. Maksudnya bila mana dia dah berkahwin, perjuangannya ialah untuk memertabatkan suami dia di hati dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suami dia ialah syurga dia ataupun neraka dia. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang perempuan dia kena khidmat jadi seorang isteri sampailah suami dia confirm dan kata, walaupun tak kata di mulut tapi di hati suami dia mengiyakan Sayyidina Sayyidina Muhammad, isteri dia lah isteri yang salihah. Habis. Sampai tak kiralah siapa mati dulu. Kalau suami mati dulu, suami mengiyakan isteri dia isteri yang baik. Kalau isteri dia mati dulu, masalah Sayyidina Muhammad sama, dia kata nak cari macam isteri dia. Kalau cari pun tak amalah jahat ni, syurga lah isteri itu. Masalah Sayyidina Muhammad, dia ialah satu-satunya di hati suami dia.